PAS Terengganu membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung Pemuda PAS ingin meluahkan rasa sangat kecewa dan juga marah. Saya nak mengajar dia. Saya nak ajar dia apa itu maksud benda dan kenapa. Mana pejuang Melayu yang siang malam menulis menghentam kesilapan jalur gemilang? Macam orang kena sawan menulis pagi petang siang malam apabila bangsa kini lakukan kesilapan. Anda masih ingat, sekadar mohon maaf bukan tiket lepas hukuman. Anda masih ingat, ia bukan kesilapan tetapi disengajakan. Anda masih ingat, bangsa kini ini memang sudah kurang ajar. Namun tiba apabila orang Melayu buat, cukup sekadar minta maaf. Mudah sungguh dimaafkan, nak ketawa ke nak menyumpah? Sebab itu nak berjuang kena adil. Jangan terpedaya dengan lebay-lebay ini. Pakai kopiah simpan janggut tipu berjuta-juta duit bangsa sendiri, konon untuk pelaburan. Pakai kopiah putih pungut buka pusat tahfiz, minta derma terbang ke luar negara. Ada kuasa beri tanah 1000 ekar buat ladang haram durian? Kalau jenis berpolitik, jangan percayalah. Apa nasib penduduk air kuning? Apakah keputusan air yang diambil? Masihkah ada tahi babi lagi di situ? Bagaimana nasib Abang Belon? Sudahkah dia dibawa menunaikan umrah seperti dijanjikan?